Abang kakak, pernah tak kita nak cari satu benda je dalam telefon kita, tapi sedar tak sedar dah 2 jam kita scroll. Dan itulah teknologi maklumat kita pada hari ini. Yelah, zaman sekarang ni semua benda dekat ujung jari. Nak belajar boleh dekat Google, nak dengar ceramah ataupun tazkirah boleh buka YouTube, nak buat duit boleh buka TikTok, boleh buka Thread, itu pun boleh jadi duit. Sebab apa? Sebab semuanya senang dekat ujung jari sahaja. Nak katanya teknologi maklumat kita pada hari ini sangat-sangat power. Yelah, daripada kita yang biasa-biasa ni boleh jadi yang luar biasa disebabkan teknologi kita pada hari ini. Tapi lah kan, saya ada satu soalan penting. Adakah kita yang guna teknologi ataupun teknologi yang gunakan kita? Yelah, pada realitinya sekarang ramai yang hanyut. Bangun tidur terus buka telefon, waktu makan pun masih lagi dengan telefon, apatah lagi waktu tengah driving pun masih lagi guna telefon. Padahal kalaulah kita guna 1 jam sahaja untuk guna teknologi kita hari ini, itu pun dah memadai. Contoh yang paling mudah yang saya boleh bagi tahu dekat semua orang. Contoh, kalaulah kita tengok ceramah ataupun kita belajar satu skill yang baru dekat TikTok ke, dekat Thread ke, Facebook ke, Instagram ke, insya-Allah apa yang kita tengok kita akan dapat manfaatnya. Tapi lah kan, dalam 1 jam tu kita hanya scroll benda-benda yang tidak berfaedah dan hanyalah sia-sia sahaja. Adakah kita dapat manfaatnya? Tak dapat apa-apa, cuma kita dapat satu benda je, kita dapat penat. Allah dah ingatkan kita dalam Al-Quran surah Al-As. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh serta berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Mulai pada hari ini kita cuba untuk ubah sikit. Daripada kita scroll, cari benda yang tak bermanfaat, apalah salahnya untuk kita scroll untuk kita cari apa yang kita boleh belajar daripada teknologi kita pada hari ini. Biarlah kita gunakan teknologi kita pada hari ini dengan sebaiknya dan jangan teknologi yang gunakan kita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.